Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat cream mushroom soup. InsyaAllah pasti memang sedap. Jom kita buat. First kali you all tumiskan garlic, bawang holland and daun bawang. Kat sini kita biarkan bahan tumisan sehingga layu. And then kita akan blendkan dia. Selepas itu masukkan 2 sudu butter. And then masukkan semula bahan blend tumisan tadi. You masukkan oregano ataupun kalau you ada mixed herbs pun okey juga. And then selepas itu kita akan biarkan sekejap sebelum kita masukkan chop of mushroom kita. Dalamnya ada pelbagai jenis mushroom. Kita ada shiitake mushroom, kita ada fresh button mushroom, kita ada cendawan tiram, and kita ada fresh button mushroom. Kalau you all ada straw mushroom pun okey saja, masukkan dia. So dalam beberapa jenis mushroom ni kita akan chop sahaja. Chop sahaja tau, jangan blend guys. Kenapa kita chop? Sebab kita nak bagi kita punya mushroom soup tu ada bertekstur, ada rasa crunchy mushroom tu. So jangan blend, kita chop sahaja. And then kita biarkan dia sampai dia mengeluarkan air dia, sebab cendawan ni akan keluarkan air dia sendiri. And then selepas itu kita boleh masukkan chicken stock kita, anggaran dalam 2 ke 3 sudu dahulu. Lepas tu kita masukkan sedikit black pepper yang kita dah groundkan. And then kita masukkan susu full cream bersama-sama dengan chicken stock. Kita ada buat air chicken stock sikit. And then bolehlah masukkan you all punya cooking cream. Cooking cream ni tak kisah je nama apa, tapi kalau lagi mahal lagi sedap lah. And this is the final result. After 25 minutes dia akan pekat macam ni. Masya Allah, sedap guys. Lepas tu kita masukkan bay leaf, kita masukkan butter. Selamat mencuba.